Satu letak dekat live, satu letak kat heading. Kita tekan serentak. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ini kita ada satu tugasan. Kita nak install SubDB yang ketiga. Okey, jom. Saya buat cara yang lain sikit. Okey, dia ada litar cahaya, ada 5 litar. Dan litar kuasa dia ada 12 litar. Okey, apa yang kita pakai breaker dekat sini? Main switch kita pakai C40, RCCB litar cahaya 40A, 100mA ataupun 0.1A. Untuk litar kuasa 40A, 30mA ataupun 0.03A. Untuk MCB dia kita pakai C6. Kita pakai MCB 2 pole. Maknanya live dengan neutral akan berada dekat sini lah. Sama juga untuk litar kuasa, kita pakai MCB 2 pole C16. Okey, maknanya live dengan neutral akan duduk kat sini. Untuk water heater kita pakai RCBO C20 0.01A ataupun 10mA. Okey, ini kita panggil DB yang lebih senang untuk kita buat kerja-kerja troubleshoot. Kita pakai DB 3 level. Okey, jom kita pasang. Satu lagi sebelum saya lupa. Okey, untuk bagi supply dekat pada MCB ni 2 pole, kita pakai 2 pole bus bar. Dia ada yang nama dia MCB bar 2 pole. Maknanya dia ada live satu, ada neutral satu. Okey, ini pun sama juga. 2 pole MCB bus bar. Kita dah siap pemasangan DB. Okey, untuk bus bar kita letak dekat bahagian bawah. Okey, ini kabel hanya untuk kontrol dekat bahagian office sahaja. Dekat kawasan sini dan dekat kawasan sini saja. Termasuk lampu luar tu sikit. Dan ada lampu tepi dinding luar sebelah tu sikit. Banyak ni tuan-tuan. Itulah cara perbezaan cara wiring model engineering dengan orang lain. Okey, sekarang ni kita tengah buat kerja-kerja fitting kabel heading biasa. Untuk fitting DB ni kita akan fitting kabel heading dulu, lepas tu kabel neutral, lepas tu baru step lah ya. Sekarang ni kita fitting kabel heading dan kita tengah tagging. Tengok ni kat sini, ni nombor 4 ni. Dia lambat sikit lah bila kerja-kerja tagging ni kan. Tapi tak apa, dia untuk memudahkan kerja kita dan kerja orang lain juga. Okay, jadi yang ni saya tanda part mana pun mulai daripada nombor 1 sampai nombor 12. Ada 12 litar untuk litar kuasa. Okay, ni untuk litar kuasa. Alhamdulillah, siap kita fitting litar heading. Okay, untuk litar cahaya ada C1, C2, C3, C4 dan C5 ni untuk auto gate. Saya bubuh AG5. Untuk litar kuasa K1, K2, K3, K4, K5, K6. K6 ni dia ada garis dekat bawah. K7, K8, K9, 9 ni garis kat bawah supaya tak tukar 6 dengan 9 kan. Lepas tu aircon 10 dan sebelah dan water heater WH. Jadi sekarang ni kita fitting untuk live dengan neutral pula. Alhamdulillah, kita dah siap semua kerja-kerja fitting DB. Okey, sekali lagi saya bagi tahu main switch kita pakai C40, RCCB litar cahaya 40A 0.1A, litar kuasa 40A 0.03A ataupun 30mA. Untuk water heater RCBO 0.01A ataupun 10mA. Okay, sebelum kita masuk bekalan, kita kena buat ujian keterusan dengan ujian kekutuban. Kita tengok betul tak sambungan kita. Okey, yang ni untuk litar cahaya dulu. Okay, live dia mesti pergi ke live saja. Ini kita on. Okay, betul dia kabel live. Kalau kabel neutral ada, mana dia salah? Okay, tak ada. Okay, live. Okay, live. Okay, live. Okay, live. Okay, kita pergi ke neutral pula. Okay, neutral ada. Okay, neutral ada polarity. Yang keterusan dia. Beres, alhamdulillah. Ok,
Okey, untuk litar kuasa pula, kita check dia punya polarity, kita on. Okey, live, mesti pergi ke live sahaja. Okey, okey, live. Okey, atas load, live. Okey, live. Okey, water heater, live. Okey, kita letak kat neutral pula. Okey, neutral ada. Okey, neutral. Okey, neutral cantik. Alhamdulillah. Dah, alhamdulillah. Okey, jadi ni kami daripada TMB. Okey, kita on. Okey, kita letak dekat live. Okey, live. Kita neutral. Okey, neutral ada. Okey, neutral dengan ding. Okey, tak ada. Okey, live dengan ding. Okey, dah ada, alhamdulillah. Okey, jadi kita nak masuk bekalan dah. Kita akan sambung pada mini B. Okey, beres. Kita masuk supply daripada TMB. Kita check dulu dia punya voltage. Okey, live. Neutral. 248 volt. Okey, live earth. Okey, 246. Okey, 246. Okey, neutral earth. Okey, 5 volt. Okey, kita on. Ini switch. Bismillahirrahmanirrahim. On RCCB litar cahaya. Kita strip. Okey, RCCB litar kuasa. Kita strip. Okey, RCBO. Okey, trip, tekan dia balik, baru lihat kat atas. Okey, litar cahaya 1 2 3 4 5. Okey, litar kuasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang ni aircon 2. Yang ni spare 1. Beres. Okey, kita check dulu voltage kat sini. Okey, sama 249. Okey, 249 sama, alhamdulillah. Okey, sebelum tu saya nak test trip guna alat ni dulu. Okey, satu letak dekat line, satu letak kat ading. Kita tekan serentak. Okey, trip ini sama juga. Satu line, satu ading. Trip dia boleh untuk 30 mA dan 10 mA. 100 mA dia tak boleh. Diketar saja, tak boleh. Tak boleh. Alat ni untuk 30 mA dengan 10 mA saja. Okey, kita on balik. Okey. Okey, dua lampu hijau menyala. Correct. Kita test dekat RCD tester. Okey, trip pada RCCB 30 mA.